Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa zakkirna ma nasina waj'al 'ilmana wa 'amalana wa sa'ira aqwalina wa af'alina wa khalisatan liwajhikal karim la riya'an wala sum'ah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa haqqiqna bin nuril fahmi warzuqna fahman wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pengenalan kepada rasul-rasul daripada dalam kitab Faridah. Dia goyak nama-nama rasul saja. Jadi sempena dengan kita mengkaji, membaca rasul-rasul, jadi amba nak jelaskan sedikitlah mengenai riwayat hidup mereka dan perkara-perkara penting mengenai mereka. Kerana rasul-rasul kita sudah yakin semua adalah manusia-manusia pilihan Allah atas muka bumi daripada Adam alaihi salam sampai kiamat. 25 orang rasul ini adalah manusia-manusia terpilih. 25 orang rasul, 25 orang manusia daripada jumlah manusia yang ramai. Jadi alhamdulillah, pada pelajaran lepas kita sudah sampai kepada Nabi Ismail. Jadi pada malam ini kita sambung lagi adik kepada Nabi Ismail alaihi salam, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq adik, Nabi Ismail abang sebapa. Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Jadi kisah cerita Nabi Ishaq ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Misalnya pada surah As-Saffat, Allah berfirman, wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Jadi Nabi Ishaq, dia Allah utuskan sebagai rasul kepada penduduk di Syam, di Palestin, seperti itu tempat Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Pihak ahli sejarah telah buat kajian bahawa apabila Nabi Ibrahim alaihi salam mencapai umur 100 tahun, isterinya Sarah, seorang perempuan yang telah tua, tersangat tua, mandul, Allah telah memberi suatu nikmat yang besar, iaitu dikurniakan Ishaq alaihi salam. Dan Nabi Ishaq ini secara ringkas, Allah telah kurniakan kepada Nabi Ishaq 2 orang anak, iaitu Al-Ais dan seorang lagi Yaqub. Yaqub yang digelar terkenal dengan nama, di dalam kitab Taurat dipanggil dengan nama Israel. Jadi umur Nabi Ishaq ini 180 tahun. Umur dia 180 tahun, dan dia mati di Palestin. Kuburnya berada di Al-Khalil di Hebron, iaitu satu kawasan dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Rasul yang ke-10 yang Allah utuskan iaitu Yaqub. Atau digelar sebagai Israel alaihi salam. Allah ceritakan mengenai Nabi Yaqub dalam surah Maryam ayat yang ke-50. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullam ja'alna nabiyya.
Jadi Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim anak, iaitu di antara anak cucu dia ialah Ishaq, dan seterusnya cucu dia iaitu Yaqub. Yaqub ini secara ringkas dilahirkan di bumi Palestin. Bumi Palestin, ramai para nabi di situ. Kemudian Nabi Yaqub berpindah ke Iraq, berpindah ke tempat asal iaitu ke Iraq dan menetap di situ. Di situ dia telah berkahwin dengan 4 orang isteri. Nabi Yaqub ada 4 orang isteri, di mana daripada 4 orang isteri itu Allah kurniakan kepadanya 12 orang anak. 12 orang anak, di mana daripada ibu yang bernama Rahil, dia dapat anak Yusuf alaihi salam dan Binyamin. Kemudian daripada Iraq, Nabi Yaqub telah berpindah, membawa anak isteri berpindah balik ke Palestin. Berpindah ke Palestin, tinggal di Palestin. Kemudian Allah uji dengan anak-anaknya menyebabkan terpaksa berpisah. Berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Dan seterusnya cara ringkas, dapat jumpa balik Nabi Yusuf, Yaqub dapat jumpa dengan Yusuf di Mesir. Sempat tinggal bersama dengan anaknya Yusuf 17 tahun dan mati dalam usia 147 tahun. Kuburnya sekarang terdapat di Hebron juga, di Hebron, bersama ayandanya iaitu Nabi Ishaq alaihi wassalam. Kemudian Nabi seterusnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah memuji dalam satu hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Karim ibnul Karim dul Karim binul Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Maksudnya Al-Karim, orang yang sangat mulia, anak kepada orang yang sangat mulia, anak kepada orang yang sangat mulia, anak kepada orang yang sangat mulia, iaitu siapa dia? Yusuf, Rasul. Anak kepada anak Yaqub, Rasul. Anak Ishaq, Rasul. Anak Ibrahim alaihimussalam. Allah telah nyatakan Yusuf sebagai Rasul dalam ayat bersama dengan Rasul-Rasul lain. Misalnya dalam surah Ghafir ayat yang ke-34. Allah berfirman, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Panjang lagi ayat dia. Jadi فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَمْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam, seperti yang disebut dalam Al-Quran, dia dilahirkan setelah ayahnya Yaqub. Yaqub berumur 91 tahun. Isteri Yaqub bernama Rahil telah melahirkan Yusuf. Dan Nabi Yusuf mati. Nabi Yusuf 110 tahun mati di Mesir. Dan kisah Nabi Yusuf dicerita dengan detail, dicerita dengan lengkap di dalam Al-Quran, di dalam surah Yusuf, juzuk yang ke-12 yang mengandungi 111 ayat.
Jadi secara ringkasnya Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihi salam ada 12 adik-beradik. Seperti yang kita lihat, iaitu anak-anak bagi Nabi Ishaq. Jadi semasa kecil lagi, semasa kecil Nabi Yusuf bermimpi. Bermimpi di antara Allah ceritakan dalam Al-Quran, mimpi dia ialah inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Mimpi Nabi Yusuf, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan semuanya sujud, sujud kepadaku. Jadi apabila Nabi Yusuf cerita mimpi dia kepada ayahandanya Nabi Yaqub, maka Nabi Yaqub dia sudah tahu. Nabi Yaqub dapat sudah baca takbir mimpi bahawa adik-beradik Yusuf yang sebelah lagi yang tinggal tu ahada asyara, sebelah lagi tu. Juga wasyamsa wal qamar tu ibu bapa mereka Yaqub dan isteri nanti, mereka semua akan berada di bawah, akan tunduk di bawah kesultanan Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub dia pesan, jangan kamu cerita. Allah beritahu Nabi Yaqub, pesan kepada anak dia Yusuf, jangan kamu cerita mimpi kamu kepada adik-beradik kamu. Sebagaimana Allah berfirman, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jadi cerita Nabi Yusuf ini begitulah. Kalau nak tahu, bacalah surah Yusuf, satu surah lengkap. Bagaimanakah Nabi Yusuf daripada zaman kecil sampailah sampailah dibuang dalam telaga, diselamatkan sampai ke Mesir, masuk penjara, keluar penjara, menjadi raja yang besar, akhirnya berhimpun balik keluarga dia. Jadi masa Yusuf bertemu Yaqub di Mesir, apabila Nabi Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf pergi minta bantuan dengan kerajaan Mesir, makanan, akhirnya mereka dapat mengenal semula adik-beradik mereka. Nabi Yusuf jemput, minta supaya semua keluarga mereka Bani Israel mari ke Mesir belaka. Jadi masa itu Yusuf masa bertemu dengan bapanya semula di Mesir, Nabi Yusuf 39 tahun. Nabi Yusuf 39 tahun, Yaqub pada masa itu 130 tahun. Kemudian mereka 17 tahun duduk bersama di Mesir sebelum Nabi Yaqub mati. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam dia mati, dia wafat dalam usia 110 tahun dan kuburnya terdapat di Mesir. Dikuburkan, ditanam di Mesir. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihi salam, jasad Nabi Yusuf dipindahkan ke Palestin, kepada tempat asal dia dipindahkan di Palestin, dan ditanam di tempat yang bernama Nablus di Palestin sana. Seterusnya Rasul yang ke-12, Syuaib alaihi salam. Syuaib alaihi salam Allah utuskan kepada ahli Madian, yang dikenal juga dengan dalam Al-Quran sebut Ashabul Aikah. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kerasulan Syuaib alaihi salam bersama dengan rasul-rasul yang lain dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-85. Wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'uful kaila wal mizan
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dalam kitab-kitab tafsir, para ahli tafsir menggelarkan Syuaib alaihi salam sebagai khatibul anbiya. Pemidatu di kalangan nabi-nabi. Kerana dia seorang yang kuat, yang hebat pidato, hebat berhujah untuk berhadapan dengan kaumnya. Keturunan Syuaib ini, keturunan Syuaib juga berasal daripada anak cucu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ibunya adalah anak Nabi Lut. Ibu kepada Syuaib adalah anak perempuan kepada Nabi Lut alaihi salam. Wallahu alam. Jadi sedikit kisah Nabi Syuaib diceritakan dalam Al-Quran. Ahli Madian, mereka telah meninggalkan tidak beramal dengan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka terpesong, ramai telah menyembah berhala. Mereka suka menipu dalam bentuk perniagaan dan mereka melakukan kerosakan, penipuan dan kerosakan di muka bumi. Lalu Allah utuskan Nabi Syuaib mengajak ahli Madian ini kepada agama Islam, kepada ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi dakwah Nabi Syuaib tidak diterima oleh kaumnya seperti nabi-nabi yang lain. Sedikit sahaja yang terima kebenaran. Mereka telah memulaukan Syuaib. Lalu akhirnya apabila tak dengar apa yang nak diajarkan oleh Syuaib, Syuaib mengatakan dia adalah Rasulullah. Akhirnya Allah hancurkan kaum Madian dan Allah selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Hud. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi Nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Begitulah apabila umat dahulu apabila tidak menerima seruan Nabi, seruan Rasul, maka Allah binasakan. Dan Allah selamatkan orang Nabi Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nabi dan Rasul yang ke-13 yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Allah sebutkan kerasulan dan kenabian Nabi Ayub bersama dengan Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Misalnya dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. An-Nisa 163. Nabi Ayub juga daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 48, wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Jadi kehidupan Nabi Ayub secara ringkas, pada peringkat awal Allah uji Nabi Ayub dengan kesenangan. Kita kena ingat kesenangan juga adalah ujian daripada Allah. Allah uji dengan kekayaan. Paling kaya dia di zamannya. Di antara orang yang kaya di zamannya. Di antara orang yang kaya, kemudian diberi kesihatan dan kekuatan tubuh badan, mempunyai isteri dan anak-anak. Pendek kata, kehidupannya sangat sempurna.
Walaupun kehidupan dunia sangat sempurna, Nabi Ayub adalah manusia yang sangat bersyukur, sangat bertakwa. Bertakwa kepada Allah, melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang kaya, seorang yang ternama dalam masyarakat. Kemudian setelah itu, setelah Allah uji pula dengan kesusahan, masa senang bersyukur, jadi tak ada apa-apa. Orang kata tak apalah dia senang. Allah uji tahap yang kedua dengan kesusahan. Allah jadikan pada peringkat awal tu, pada peringkat pertama ujian kekayaan itu, ahli tafsir mengatakan kana amiran ghaniyan aziman muhsina. Dia adalah seorang pemimpin yang kaya raya, sangat agung, sangat hebat, tetapi sangat baik, sangat meraihkan orang-orang di bawahnya. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, Allah uji pula dengan kesusahan. Segala kekayaan ditarik balik. Allah tarik kekayaan, anak-anak, isteri. Kemudian Allah uji dengan sakit yang sangat berat ditanggung. Sakit yang sangat berat ditanggung, tetapi dalam keadaan susah begitu pun Nabi Ayub dapat sabar dengan ujian Allah. Lidahnya basah, anggotanya terus beribadah kepada Allah. Dia juga menjadi seorang yang sangat-sangat bertakwa, redha dengan segala ujian Allah. Jadi dalam dua keadaan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan bala, Nabi Ayub menunjukkan dia seorang yang hamba Allah yang soleh. Dia boleh bersyukur, redha, terima segala ujian Allah. Kemuncak daripada bala itu, ujian kesusahan, kemuncaknya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Lalu Nabi Ayub nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbin wa azabin. Dia menyatakan bahawa dia dikhianati oleh syaitan, dan seterusnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Kemuncak daripada ujian dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Kemudian doanya diterima oleh Allah. Lalu Allah perintahkan kepadanya, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun syarab. Artinya air akan keluar daripada bumi, kemudian minumlah, mandilah, kamu akan sembuh daripada segala-galanya. Maka setelah Nabi Ayub mandi dan minum, maka Allah telah menyembuhkan, memberikan semula, mengembalikan semula kesihatan dan kekuatan, mengembalikan semula isteri dia, anak-anak dia. Dia pun jadi senang semula. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Nabi Ayub dalam dua ujian kesenangan dan kesusahannya, dia telah berjaya. Jadi para ahli sejarah mengatakan di saat itulah Allah telah melantik Nabi Ayub sebagai rasulnya. Dan Nabi Ayub, Allah kurniakan kepadanya 26 orang anak. 26 orang anak, di antaranya Zulkifli. Dan kuburnya juga di Syam. Kuburnya di Syam. Dikatakan dia mati berusia 93 tahun. Nabi dan Rasul seterusnya, iaitu anak kepada Ayub, iaitu Zulkifli alaihi salam. Allah sebut Zulkifli sebagai Rasul dan Nabi dalam surah Sad ayat yang ke-48. Wazkur Ismail wal Yasa'a wa Zulkifli
wa kullum minal akhyar. Allah pilih mereka menjadi nabi dan rasul. Dan Al-Quran Al-Quran tidak menceritakan dengan panjang lebar mengenai Nabi Zulkifli. Tetapi mengikut ahli sejarah, orang Damsyik mengatakan bahawa kubur Nabi Ayub berada di tempat mereka di sebuah bukit yang bernama Qasyun. Wallahu alam. Nabi dan Rasul seterusnya iaitu Musa dan Harun alaihi wassalam. Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Ulul Azmi, Nabi Rasul-Rasul yang mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad, Nabi Ibrahim, dan salah seorangnya Nabi Musa. Allah ceritakan tentang kerasulan Nabi Musa dalam surah Ghafir, ayat yang ke-23 hingga 25. Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Itu ayat mengenai Allah cerita dalam Quran mengenai Nabi Musa alaihi salam. Adapun Nabi Harun, dia adalah adik-beradik kepada Musa. Nabi Harun ini dia lebih tua daripada Musa 3 tahun. 3 tahun tikah dengan Nabi Musa, abang kepada Nabi Musa 3 tahun. Dan mereka mempunyai seorang kakak yang bernama Maryam. Keturunan mereka juga daripada Nabi Yaqub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Keturunan Nabi Ibrahim mereka. Cerita Allah kisahkan kerasulan Nabi Harun dalam surah Yunus ayat yang ke-76. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ih biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Jadi secara ringkas, kehidupan Nabi Musa dan Harun ini, mereka dilahirkan. Musa umur dia 120 tahun. Umur Nabi Musa 120 tahun. Umur Nabi-Nabi dulu panjang-panjang. Lahir di Mesir. Lahir di Mesir sebagaimana kita tahu kisah dia masyhur dalam Quran. Lahir di Mesir, kemudian dibesarkan di istana Fir'aun. Ada ibu angkat iaitu Asyah. Asyah merupakan ibu angkat, di mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryam binti Imran wa Asyah imraati Fir'aun wa faddala Aisyatu 'ala nisa'i ka fadli sarid 'ala sa'ir ta'am muttafaqun alaih. Maksudnya Asyah ibu angkat dia, walaupun isteri Fir'aun, walaupun di bawah genggaman Fir'aun, tetapi dia adalah perempuan pilihan Allah. Yang dipilih Allah disebut di dalam Al-Quran. Kemudian semasa di Mesir, semasa dalam istana Fir'aun, orang-orang Bani Israel ini ditekan oleh Fir'aun. Nabi Musa orang Bani Israel ditekan oleh Fir'aun. Jadi orang Bani Israel dia tahu Nabi Musa ini duduk di istana. Jadi mereka banyak meminta bantuan daripada Nabi Musa.
Jadi suatu hari Nabi Musa dia tolong kaum dia menjadi fitnah yang besar. Lalulah dia mati. Kena napa dia mati. Mati seorang bangsa Fir'aun ni. Lalu Fir'aun cari nak balas balik. Nak tangkap Nabi Musa dan nak bunuh balik. Lalu Nabi Musa terpaksa melarikan diri, menyelamatkan diri dengan keadaan susah payah, penat, tak cukup bekalan, selas pinggir kita panggil, sampai ke Madian. Sampai ke Madian tadi. Kemudian ringkas cerita dia telah dikahwinkan dengan anak Nabi Shu'aib yang bernama Safurah. Kemudian balik semula. Apabila sampai satu masa Nabi Musa bawa semula keluarga dia balik ke Mesir. Dalam perjalanan itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa supaya berdakwah, mengajak Fir'aun tunduk kepada Allah. Diperintah oleh Allah kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa memohon dengan Allah supaya dihantarkan bersamanya abang dia Harun untuk menghadapi Fir'aun dan bala tentera angkatannya. Jadi Nabi Musa ini banyak di antara kisah Nabi Musa, bagaimana kita baca surah Al-Kahfi. Kita baca surah Al-Kahfi itu, bagaimana Nabi Musa berkawan dengan Khidir, dengan Nabi Khidir itu. Akhirnya Nabi Khidir tidak dapat menerima Nabi Musa sebagai muridnya. Lihat dah, kisah ini diceritakan dengan jelas juga dalam surah Al-Kahfi. Kita baca semua tu. Kemudian Nabi Musa juga menghadapi ujian daripada Qarun. Allah perintahkan supaya menyuruh Qarun kembali kepada agama, mengikut syariat di zaman itu. Qarun dia lawan balik Nabi Musa, enggan. Akhirnya Nabi Musa berdoa supaya dihancurkan Qarun, lalu Allah balikkan bumi Fir'aun, bumi Qarun tadi. Allah tenggelamkan segala binasa Habilah Qarun. Begitu juga pada saat akhir hidupnya, pada saat-saat akhir hidup, Allah ceritakan bahawa Allah mewahyukan kepada Musa bahawa dia akan mematikan abang dia Harun. Lalu mereka diperintah untuk pergi ke satu bukit. Pergilah ke satu bukit. Dua orang ini duduk atas katil, tidur atas katil. Tiba-tiba Malakul Maut telah mengambil nyawa Harun dan mengangkat Nabi Harun ke langit. Angkat ke langit. Jadi Nabi Musa pun baliklah kepada kaum dia Bani Israel. Lalu katanya orang Bani Israel kata membunuh Harun. Kerana Nabi Harun ni, kami suka kepada Nabi Harun, kamu bunuh. Kata Nabi Musa, waihak, adakah kamu telah memfitnah aku? Adakah aku nak membunuh saudaraku sendiri? Jadi tetap kala kecoh dalam masyarakat Bani Israel yang mengatakan, yang memfitnah bahawa Musa membunuh adik dia, abang dia Harun. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan semula katil yang ada atasnya Harun. Lalu Allah turunkan Harun semula, turunkan Harun, dan kata Nabi Harun, Allah izinkan dia bercakap, inni mut walam yaqtulni Musa, aku telah mati dan aku tidak dibunuh oleh adikku Musa. Itu pengakuan sendiri daripada Harun. Jadi Nabi Harun mati dalam usia 122 tahun.
Selepas 11 bulan kematian Nabi Harun, Allah mengambil pula wafatlah pula Nabi Musa dalam usia 120 tahun. Jadi sampai ke situ, masih lagi ada beberapa orang Rasul, insya-Allah kita akan sambung. Jadi hamba nak cerita lebih sikit Rasul-Rasul ini kerana kita diperintah, akidah kita diperintah supaya kita kena mengenal mereka secara tafsil. Mengenal mereka lebih daripada orang lain. Dan mereka lah yang patut kita kenal. Sebab apa? Sebab mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Mereka adalah rasul-rasul, maksum. Manusia yang terbaik, terpilih di kalangan manusia-manusia. Manusia yang mempunyai kesempurnaan yang tinggi di kalangan manusia. Jadi mereka ini kalau dalam ahli tasawuf sampai kepada makam yang tinggi, makam mutmainnah, makam baqa, makam yang tinggi kedudukan dengan Allah. Jadi eloklah kita mengetahui sedikit sebanyak mengenai mereka. Mudah-mudahan Allah kita dapat ikut jejak melangkah mereka, kita dapat ikut jejak langkah mereka dalam mempertahankan agama Allah, mengamalkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, mati dengan tauhid. Semoga kita juga mati dengan tauhid, mati dengan beriman, dan semoga Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya dapat kita jumpa dengan mereka nanti insya-Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam.